Presiden UMNO telah memberi gambaran ataupun persepsi bahawa formula di Johor dan formula pembahagian kerusi di Negeri Sembilan tidak akan digunakan di Melaka. Pertama, senario politik Melaka adalah berbeza dengan kedua-dua negeri tersebut dan juga jumlah kerusinya tak banyak, cuma 28. Jadi kalau kita lihat di Johor, Barisan Nasional bertanding semua kerusi, itu formula dia. Dan di Negeri Sembilan, kami akan mempertahankan, Barisan Nasional mempertahankan 14 kerusi, campur 11 lagi yang BN rasa boleh menang dalam hal ini. Itu formula Negeri Sembilan. Tapi di Melaka, Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan bergantung kepada Tun Rauf. Dan kalau kita lihat Tun Rauf ni, dia selesa dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah. Dia selesa juga dengan Perikatan Nasional. Jadi apa formula yang akan digunakan itu adalah saya pasti 21 kerusi incumbent ataupun milik Barisan Nasional ketika ini akan dipertahankan dan yang 7 lebih itu sebab tak banyak kerusi Melaka akan dibiarkan sama ada setuju ataupun tidak Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Kita tolak ke tepilah. Uh, Datuk Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda mengatakan tidak akan bertanding kalau bekerjasama dengan Pakatan. Tapi ini bergantung kepada Tun Rauf sebagai Ketua Menteri Melaka dan juga Poster Boy untuk melakukan yang terbaik untuk Barisan Nasional. Tapi itu yang dikatakan, apakah formula yang digunakan? Kita tunggu perbincangan Tun Rauf.